நமது மண்டபத்திற்கு முன்னால் terima kasih juga kami nak ucapkan hasil kepada pengunjung yang masih lagi berada di sini dan juga kepada anggota rela kita yang kita ini bersama dengan kita juga ini dia yang merupakan Datuk Seri Ahmad Husni bin Anasrah Menteri Kewangan Dua Barakat di Kalimantan. Success cannot be achieved purely because of myself or Datuk Nazri. Kita dapat ni sukses because of what? Because the MIC, PPP, IPF, Makasati, Kima and Kaungsik, you work very hard to bring everybody here. Kukuh ke arah untuk menyokong kepada Barisan Nasional. Jika ini kita jadikan sebagai asas, maka kita dapati bahawa sokongan kepada Barisan Nasional begitu melonjak tinggi. Ini kita lihat dalam konteks masyarakat kaum India dan juga kaum Sikh. Tapi kalau kita lihat dalam konteks apa yang berlaku di kawasan Parlimen Tambun ini, kita daripada pagi tadi kita pergi ke Kampung Baru Cina, kita pergi ke kampung orang Melayu. Jadi kita dapati bahawa sokongan daripada kaum Melayu, orang Melayu, orang Cina dan orang India begitu kukuh kepada Barisan Nasional. Mengenai dengan ekonomi negara kita, kita sebenarnya bertuah kerana di tengah-tengah krisis ekonomi yang melanda dunia, di mana zon EU berhadapan dengan kegawatan bermakna dalam bahasa Inggeris depression maknanya negative growth, dan negara-negara lain capai pertumbuhan yang rendah. Amerika Syarikat capai hanya 2%, negara-negara di ASEAN ini tolak China tidak sampai 2%, Singapura sendiri 0.3%. Bagi suku tahun ketiga kita masih lagi mencapai satu pertumbuhan yang luar biasa 5.2%. Itu sebab saya kata kita menjangkakan bahawa tahun ini kita akan capai lebih daripada 5%. Mana unjuran kita 4.5% hingga 5% itu akan kita capai lebih daripada itulah. Kita tidak masalah untuk kita capai 5%. Kemudian apa yang kita buat sekarang ni adalah kita bersedia untuk tahun hadapan. Kerana tahun hadapan unjuran kita adalah 4.5% hingga 5.5%. Kita mahu menumpu kepada pencapaian lebih daripada 5%. Kerana kita lihat dari segi ekonomi negara kita, daripada tahun ke tahun pencapaian yang lebih dari 5% ini kita perlu. Kerana ekonomi kita menuju kepada tahun 2020 yang mana kita nak capai sebuah negara berpendapatan tinggi serta negara yang memberi kebahagiaan tinggi pada rakyat. Mana model ekonomi baru Malaysia adalah berbeza dengan model negara lain. Model negara lain menekankan kepada peningkatan pendapatan semata-mata, tapi kita tidak. Kita ada dua sasaran kita, meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kedudukan kebahagiaan rakyat. Itu yang kita buat supaya kita gunakan konsep exclusiveness. Maknanya dari segi hasil negara ni mesti dibagi sama rata kepada semua kaum menikmatinya, yang kaya dan juga yang pendapatan rendah, juga yang duduk di bandar maupun di luar bandar. Kemudian kita memperkukuhkan kualiti hidup kita. Kualiti hidup kita lihat dari segi peluang untuk kesihatan, peluang persekolahan, infrastruktur, kurangkan jenayah. Semua ini kita lakukan supaya bila kita bercakap tentang kebahagiaan rakyat, kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat itu asasnya adalah kualiti kehidupan masyarakat.